Okay geng, kita baru sampai ni. Selamat datang ke Kemerah Highland. Kita orang pertama daripada Shah Alam ni. Esok kerja. Oh banyak laju kereta tu. Allah laju kereta dia. Jom. Kita pergi. Jom. Jom guys, kakak adik. Jom guys. Kita singgah kejap dekat dataran ni. Naik ke dataran dulu ni. Tengok budak-budak ni nak lepahan ada buah atas kereta. Boleh lah kakak. Tak tahu. Muat tak? Oh besar. Syak duduk atas jagung. Syak, tengok sini. Tengok kakak dengan ayah Ali tu. Ali, buah apa tu duduk tu? Ha? Kakak naik atas buah apa tu? Strawberry. Pijak dia, rosak lah dia. Tak. Adik, buah apa ni? Orange lah. Jagung. Tak ada dah. Okey, kita masuk taman dia tu. Dataran. Ada taman permainan kat sini. Oh tu dah berlari dah budak-budak. Apa dah? Taman dia. Tu ada tower tu. Longsor. Tengok tu. Boleh dek? Kaki. Ha. Gitu. Kita bersyak. Oh, len lah. Jawab banget. Kayu. Pandang kayu tak? Tengok saya dia main apa ni? Ni tempat main rollerblade lah. Kakak hati-hati kakak. Bukan gelongsor ni weh. Dia buat macam gelongsor tak? Weh buaya. Sejuk apa? Pakai lutut. Boleh. Ini. Okey main boboyo ekor panjang. Nak jadi kata si. Tu macam mana? Boleh lah. Gitu. Makan nasi kuku. Nasi kuku dekat kamera ada. Oh, selera nampak tu. RM10 kuku. Ini sizzling. Oh, sedap. Panas-panas. Kakak. Berapa yang harga? 14 ya, dia dah pesek. Okey lah. Affordable. Kuku makan. Okey. Kita nak ke mana ni, Syak? Ke pasar malam bawah sana. Sangat jauh. Jauh ni pasar malam ni. Ni parking dekat pasar rumah-rumah ni. Betul kat bawah sana pasar malam. Atau pasar malam ni. Orang tengah mau mana pergi masuk ni. Ramai manusia. Okey, di pasar malam Kemerah Highland. Ramai orang Tengoklah apa yang kita boleh makan, kita beli. Tak boleh makan, kita balik saja. Taknya bekal. Okey, dah beli dah tu. Adik beli apa adik? Dekat Dubai. Coklat Dubai. Ni coklat Kemerah Highland. Adik beli apa? Strawberry ya? Goreng strawberry malam ya. Coklat Dubai. Kita dah beli dah ni. Apa ni? Strawberry. Oh, sedapnya. Besarnya RM15 je ni. Besar besar. Tengok besar ni. Baik beli. Dia kata juicy. Juicy tu apa maksudnya? Dia macam tetek. Malaikat Jawa. Tu coklat ah. Pergi kat abang. Kena basuh dulu. Orang makan pegelau. Makan apa tu? Telur, lepas tu? Gratis.
Sedap. Manis. Macam. Sedap tak? Tak, coklat lepas lagi. Syak. Berapa biji rawit ego? Sedap tau. Mana ya? Hmm. Tolong. Macam kat Bandung. Tapi Bandung lebih kurang ya, Bandung soal gini ya. Sangat juicy. Tapi Bandung murah lagi. Bandung 10 ya, dia 20 ya. Okey lah.